sama juga, bentuk dia sama. Ni bentuk shell. Okay, macam-macam pattern lah, macam-macam. Ni dia macam ni pula. Okay, tapi yang ni dia menggunakan butterfly. Okay, butterfly ni kita kena cucuk dekat apa, dekat ID bash ni, tapi nanti dia akan tembus lah. Tapi kita tak boleh lepas tu, nanti tak boleh simpan apa-apa dekat dalam ni. Jadi sekarang ni kita pakai gum. Jadi bila gum apa semua, dia tak tembus. Dan dalam ini kita boleh pakai dan boleh simpan apa-apa lah, IC ke, ID card ke, atau everything lah. Okay, so depan ni ada ni juga. Selalunya orang simpan ID card kat sini, dalam tu baru IC, macam tu. Okay, ada juga pattern yang macam ni. Ini ada juga, ini ada juga. Normal punya bulat macam ni lah. Ini bulat, ya, bulat. Ada juga ada satu lagi ni. Ada satu lagi tu dia sama macam ni jugalah, sama macam ni. Okay, tapi yang ni macam ini dia custom. Dia ikut shape. Okay, ini shape juga. Okay, ini memang betul custom. Nampak tak shape dia tu? Memang lawa lah. Okay.